Iko legend ko sana api pisang sana. Jarang masuk ni ya. Bola. Uni mungkin seorang manggale ko ni. Enggak masalah sih mau kawan, tapi kawannya tak tidur. Oh, dak tiba ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kini sana Mimin kembali mengintip pasar tradisional Talang sana ya. Di penghujung Ramadan sana ya. Jadi mau diapa pesonanya beko di sana seperti besok sana mari ikuti Mimin sampai selesai. Jadi pasarku hari Rabu sana ya. Pasarnya hari Rabu. Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Indonesia. Nah, mau besok sana lanjut. Oke sana, mari kita mulai sana ya perjalanan kita di hari ini di pasar tradisional Talang ke sana ya. Itu jalur masuk di luar tu sana ya. Itu jalan raya sana ya. Ke sana. Ke pasar Talang ke sana ya, balai. Tu balai sini sana ya. Tanpa usah-wasi sana kita langsung saya ke sini sana ya. Kita ya kasko kini sana ya. Kalau patang kita syuting arah kasinan sana ya. Arah kasinan kini kita kasko sana ya. Woi. Lah sana. Mimin penasaran lo sana ya mau dia pulau pesonanya yang arah kate sana ya. Oh ya ada ayam sana. Kok. Aduh. Assalamualaikum. Oh ya, ayam sana. Mana yang toke ayam? Lepas mana toke kini ya? Assalamualaikum dah. Waalaikumsalam. Ya, perwakilan saya. Ya. Jadi ayam gini dah. Oh kini gak menambah ragu salah. Gak nambah ragu. Cocok angkat lah ayam kat sekur ah. Tiga bawa. Cool lah. Angkat lah ayam kat sekur ah. Toke ayam. Tu barah ragu tu dah. Kau saratui macam gini. Saratui dua. Siku. Saratui tu siku sana. Agak menambah ragu ni mak ya. Menambah sikit betul. Aja marah mak di bawah di mak. Sudah subuh. Woi, sudah subuh aku sana banyak ya men. Sudah subuh. Jadi lagi gak rami gini coba pasar ni mak. Pasar rami orang menukar orang. Woi, mak ya. Anda itu mak semangat nampak mak ya. Semangat dalam. Awak cik-cik ke dalam mak. Nampak. YouTube Potek Dusun dah. Ya. Ya. Lah. Beko macam mana masuk tau. Orang dalam dah. Aku sana. Tempat di sana. Ayam. Nyimbau Mimin ada sana. Kio tota sana. Tu sana tu makasih Mimin tadi sana ya. Jadi Mimin penasaran pasal iko yang bagian date sana ya. Jadi patangko sekitar di awal puasa Mimin yang sebelah ke bawah syuting sana ya. Kini kita yang ke sebelah kate sana ya. Kita carilah skostek lah sana kau pasal yang bagian di bawah sana itu. Tapi model-model kalau kita salik sana rami sana ya. Kita nampak sana tu. Kini kita kemari sana ya. Kau sementara kita tiba di bagian yang datar. Mak. Asal kita ke dalam sana ya. Aku lahan parkir yang bagian datar sana ya. Asal kita sana ya. Mau dia pulau pergerakan para pembeli dan para penjual ini sana ya. Jom saya sana. Mak. Oi, rami dia sana.
Assalamualaikum dah. Semangat dah. Tu masuk ke dalam sana ya. Mimin tak kapih sana kamar min ke lalu lega. Dah. Kemari sekitar sana ya. Ui, alhamdulillah sana. Rami sana. Oh. Mak. Oi. Kita sorot pasar di bawah sana. Itu sana nampak sana. Nih, dia beli mata-mata nih. Tak, bui pisang sana. Ha, bui pisang. Pisang. Oh. Ini Bali lah bui pisang atau ni ni bek sorang nih? Oh, kau abu surang. Oh, abu surang. Woi, kau abu. Iko legend ko sana abu pisang sana. Jarang masuk ni ya. Ya cuba lah. Ini mungkin seorang mangkale kau ni. Dah biasa ni mau kawan, tapi kawannya dah tidur. Oh, dah tiba ni ya. Ya semangat cari ni ya. Ke sana kita langsung ke dalam sana ya. Kasih ni. Iya dah. Ha, kau kita lah tiba di dalam ah. Le boleh motor ni. Ha, kau kita ajak motor ni kau. Assalamualaikum ni. Buat apa penjualan gini tu ni? Kini sakit, kini mahal macamnya lai. Tapi orang ramai ya ni ya. Ramai orang. Balan- Baru-baru sih banyak. Balanjo kurang nak. Balanjo kurang. Kau jam berapa ni tipu tadi tu ni? Buat tipu siko jam 6 tadi. Jam 6 tadi dah ya. Tapi kan ala pecah talu anak. Apa catatan lah? Alhamdulillah tu yang perlu. Jadi uniko cukup terompa. Terompa cewek saya tahu bah ni. Cewek cowok. Oh, cewek cowok bercampur sana. Yo 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 yo. Balansi dulu. Ya semangat terus ni itu yang kedewaan ya. Up. Kita lanjut. Pak. Kau pak kau sana ah. Nan la putui dia pak kau sana lo sambung dia pak kau sana ah. Pak jam berapa tipu tadi pak? Jam berapa tipu tadi tu? Jam 7. Jam 7 dari mana pak ni pak? Dari Solo. Solo. Oh dari Solo ah. Setengah jam kau hari nak? Ya ya. Semangat pak ya. Wah pak semangat sehari sana. Kita nak langsung saya ke dalam sana ya. Jadi minggu di awal puasa petang sana Mimin syuting yang arah ke bawah sana ya. Ini Mimin penasaran yang arah ke sana. Langsung saya sana. Maaf, apa tu mak? Ini pipa rokok, serbuk Pipa kopi. rokok. Oh. modelnya. Oi, pipa rokok. Dari apa bahan mak? Dari serbuk kopi ABC. Dari serbuk kopi congkek cik mak. Konya. Ikongkek mak. Tu bara cik mak. Ko 20.000. 20.000 cik. Yo. Dari mana mak mak? Ko dari Garut berkirim. Dari Garut berkirim. Oh yo mantap mak. Ya semangat mak ah. Kan lah cat lu. Allah. Alhamdulillah. Ya mak, terima mak. Yo, mantap. Iya. Nih. Kau pulang ni lega. Alun. Alun lega. Pupuk alun tak kambang lah. Saya yang balanju orang anu bisa membuka lagi. Oh weh. Tu ya. Kami ketu. Ya. Jadi uni ko sana kama saya mimin pai ke pasar di Solo ko besuo Juni ke tadi ya sana. Memang bapuda sih ni ya. Ya ni. Ya makasih ni ya. Oh tak putar ni ya. Ke sana. Jadi kecik pedagang seko sana ya. Kurang lai rami tapi kurang yang belanja yang kurang sana ya. Mulai itulah kira-kira kalimat pedagang sana ya. Mimin ulang ya. Jadi kurang lai rami pergi ke pasar tapi yang belanja kurang sana ya. Terus ke sana ya. Assalamualaikum. Gil. Mana mak? Kamu tahu? Beli baju raya? Jana dah. Oi, kau dah kau dompet lah jual sana ya. Jam berapa tiba dia dah? Jam
Jam setengah 7. Ba penjualan kini dah. Agak santai mana gini ya. Tapi orang ramai pak dah. Rami beli baju-baju nampak. Baju dah. Ya. Kan Sama-sama. lah pecah talut dah. Alhamdulillah lah. Itu yang perasu dah. Terima kasih dah. Tapi kecil budak kau santai sana orang membeli baju yang ramai sana ya. Kita cek orang beli baju sana ya. Oh iyo sana. Sekali mengko sana. Ramai orang beli baju sana. Oh deh panen orang jual baju ah. Panen ini ya. Alhamdulillah. Oh. Oh panen. Panen raya. Oh panen raya nak. Yo. Kita celik seorang jual baju sana ya. Woi kiri kanan ramai orang menggalai baju gini sana. Kalau tak beli baju tak jadi hari raya. Ya. Tapi ni tu mani galak sana. Yang mani galak. Halo. Jam berapa tiba tadi ni? Sudah solat subuh. Sudah solat subuh dari mana ni tu ni? Lagi cepat dah ke. Ramai orang lanjut 4 ni ah. Alhamdulillah insya-Allah setahun sekali. Mantap. Ini masuk YouTube Potret Dusun ya. Ya. Nampak. Potret Dusun. Jam mana mereka masuk tu. Terima kasih ni. Oh, muka ni. Kan yo tu sana. Pedagang baju kini nan mani galak sana ya. Kau kan ramai yo pedagang baju. Dia mani orang galak orang jual baju gini ya. Dah. Lai ramai dah ya. Alhamdulillah. Bara alai ka di balik ini ni? Dia cuba salah. Cuba salah ya tak? Hari raya kan. Nampak lu batukar. Ya. Semangat Ren ya. Terima kasih. Ya, ni. Kita ke ujung sana ya. Ni. Yo dah. Apa penjualan dah ni tu dah? Tanya kipu dah. Apa penjualan ini ni? Alhamdulillah sedang elok. Tapi ratu-ratu orang jual galai baju mah. Mani galak ni pak dah. Mani juga lah tarinya dan nak galai mani. Yo makasih ni dah. Wah anjing kau dah. Kau jam mana meko? Yo. Jam mana meko Potret Dusun dah? Sana. Yo mana sana. Mang ramai orang galai baju ni sana. Kita sini lah sana. Assalamualaikum dah. Dewan ni galak dah ni dah ya. Banyak orang lanjut. Alhamdulillah dah. Sarawak. Tu sini lah sana. Tu cari lo orang menjual itu sana. Kamar di sana. Aku orang menjual kuih sana. Orang jual kuih sana. Dah. Assalamualaikum dah. Le beli motor dah. Le beli motor dah. Udah tu sibuk sana. Yang jual kuih dok tota. Assalamualaikum dah. Le beli motor dah. Kuih sana. Kuih apa nama dah? Kuih brownies sana. Le nampak sana. Kuih brownies. Jadi kuih brownies kau udah buat seorang atau di babali dah tu? Kau buat seorang? Mantap. Itu lain kau dak raja nama dia kau lainnya kau. Dari mau dah tinggal dah? Cupak dah. Dari Cupak. Oh dah kek dah. Jam berapa tiba kemari? Jam 7 tadi. Jam 7. Boleh tak pagi nak dah. Ada orang yang subuh kemari tadi. Kita masuk YouTube Potret Dusun ya dah ya. Jam mana masuk ekor dah. Kanlah banyak pecah talut dah. Alhamdulillah. Yo. Kuih brownies ah. Yo kuih brownies. Terima kasih dah. Lanjut dia nak. Kau nak udah kau sana kau lama sebut kamar sewak kalari yang sebut je le sana ya. Apa khabar dah? Alhamdulillah. Kalau nyak chat lu. Sama nak. Beda.
Beda produksi. Wah, sana banyak ke Indonesia. Tapi orang menggale baju yang mani galak ni Pak. Iyalah. Hari ini lagi. Tak ada lah. Terima kasih dah. Kita lanjut dulu sana ya. Kau. Tu sana ya. Kau tempat menjual apa yang ke sana? Yang kadi sambal ya. Dujung tu ada lado, ada kuih dan segala macam sana. Ya mungkin apa sana tidak terjalan kesadarannya dimiming kini sana ya. Karena pasal terlangkau lawe sana ya. Sudah tu mungkin sampai di situ dulu sana ya perjalanan kita hari ini. Dan tidak berpanjang-panjang kata mukadimah, Mimin ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.